tangan, aku pegang macam ni. Ibu jari kat depan, selebihnya kat belakang. Benang ni tarik ke belakang. Pegang. Ambil jarak 1 hun. Cucuk ke belakang. Untuk jahit blanket stitch 3 stitch sekeliling ikan ni, aku akan guna benang warna hitam untuk bagi nampak jelas. Benang ni kita akan guna 4 helai, 4 lapisan. Macam mana nak buat? Aku selalunya pegang satu, kemudian tarik je sampai lebih kurang panjang lengan. Kemudian satukan. Ambil 2 hujung ni. Nampak tak? 2 hujung benang ni. Cuba untuk samakan. Kemudian masuk dalam lubang jarum. Dah masuk. Lepas tu tarik je. Tarik sampai bertemu dengan hujung yang satu lagi. Faham tak? Macam ni. Kan tadi kita lipat 2 kan? Okey, bertemu 2 ni. Hujung ni kita matikan. Letak. Ini jarum. Jarum di bawah. Benang di atas. Pegang. Pusing 1, 2, 3. Pegang benang dengan jarum ni. Tarik sampai hujung. Dia akan jadi macam simpulan. Potonglah lebihan benang. Potong lebihan benang. Aku akan mula jahit dari bahagian atas kepala. Masukkan dekat lapisan yang pertama ni. Cucuk keluar. Nampak tak? Lapisan pertama saja. Cucuk keluar. Benang ni kita letak belakang. Kita bagi duduk belakang macam tu. Ambil jarak lebih kurang 1 hun. Cucuk bagi tembus 2 lapisan. Benang yang tadi ni duduk belah kiri tau. Pegang macam ni. Cucuk. Tarik sampai habis. Okey, jadi yang pertama. Yang first ni memang akan sengit sikit tau. Step yang sama, benang ni pegang dengan jari ni. Ambil jarak lebih kurang 1 hun. Cucuk ke belakang.
Make sure tembus dua-dua lapisan. Tarik. Yang kedua, dia akan jadi elok duduk atas line. Ulang step yang sama. Ambil jarak 1 hun. Bagi tembus dua-dua lapisan. Tarik. Nak bagi cantik, jarak antara lapis jahitan ni satu hun ni kena bagi sama. Barulah nampak cantik. Satu lagi, waktu masukkan jarum ni, pastikan dalam keadaan tegak. Jangan sengit macam tu. Tak cantik. Kena bagi tegak. Maksudnya mendatar. Nampak tak? Jarum tu tak sengit. Nampak? Dia jadi betul-betul duduk atas line tu. Teruskanlah buat sampai habis. Bila kita jahit lama-lama, benang akan jadi bersimpul macam tu. Selalunya, aku akan pegang ini, lepas ini. So, benang tu akan berpusing. Dia macam lepaskan simpulan tadi tu. Tangan, aku pegang macam ni. Ibu jari kat depan, selebihnya kat belakang. Benang ni, tarik ke belakang. Pegang semua pun boleh, tapi pegang satu jari je. Senang nak lepas nanti. Ambil jarak 1 hun. Cucuk ke belakang. Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Okay, ini kanan, ini kiri. Make sure benang ni di kiri jarum. Tarik ke belakang, pegang. Tarik bagi rapat. Tapi janganlah rapat sangat. Biasa-biasa je. Ke belakang. Pegang. Ambil jarak 1 hun. Cucuk. Tarik benang. Agak-agak dah pendek benang yang ni, loop ni. Lepaskan yang ni. Tarik bagi rapat. Ke belakang. Masukkan jarak 1 hun. Tarik. Lepas. Tarik bagi rapat. Jadilah macam tu. Benang dah nak habis. Untuk matikan, cucuk. Selapis je. Ni atas ni saja. Tarik ke belakang.
Lepas tu matikan. Jadi macam ni. Untuk sambung, ambil lapisan kedua, cucuk ke belakang. Pusing belakang jarum ni, masukkan dekat benang yang last tadi. Okey, nampak? Dia duduk dekat tengah balik. Teruskan macam biasa. Pegang. Ambil jarak 1 hun. Masuk. Dah jahit sekarang ekor ni, aku akan masukkan dulu untuk bahagian ekor. Sampai ke jahitan pertama, terbalikkan jarum ni, masuk ikut buntut ni, ikut benang yang first tadi.
boleh matikan. Letak macam ni. 1, 2, 3. Sembunyikan benang ni. Cucuk ke dalam. Kalau rajin, sembunyi banyak-banyak lagi. Okey. Potong benang. Letakkan kapas dalam ni. Siap.